Pernah tak anda fikir boleh ke kita simpan 1 kilogram emas? Bunyi macam mustahil kan? Tapi kalau saya tunjukkan cara yang mudah dan realistik, adakah anda sanggup nak cuba? Hari ini Syak akan kongsikan strategi bagaimana anda boleh kumpulkan 1 kilogram emas dalam masa 15 tahun tanpa rasa terbeban. Jadi tonton video ni sampai habis dan save agar tak hilang daripada FYP anda. Langkah mudah, pecahkan matlamat besar jadi kecil. 1 kilogram emas bersamaan 1000 gram. 15 tahun bersamaan 180 bulan. Jadi 1000 gram bahagi dengan 180 bulan. Maksudnya anda hanya perlu simpan lebih kurang 5.6 gram emas sebulan secara konsisten. Masih rasa berat? Jom Syah mudahkan lagi. Syah sendiri tetapkan target 1 kilogram emas untuk Syah dan suami. Jadi 5.6 gram emas tu Syah bagikan dengan suami dan kami hanya perlu simpan seorang 2.8 gram emas sebulan. Mudah kan? Kami pilih untuk simpan melalui akaun Gap yang lebih fleksibel dan mudah. Matlamat kami bukanlah untuk dapatkan satu keping goba 1 kilogram. Kerana ia lebih sukar untuk dicairkan bila diperlukan. Sebaliknya, Syah lebih suka simpan dalam unit 50 gram. Lebih mudah untuk dijual jika perlukan tunai tanpa ganggu simpanan besar. Jadi, setiap kali cukup 50 gram dalam akaun Gap, Syah akan keluarkan dan simpan emas fizikal. Ulang proses ni hingga cukup 1 kilogram. Jom bermula sekarang. Jika anda nak mula simpan emas untuk masa depan keluarga anda, jangan tunggu lagi. Rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Kejayaan bukan tentang buat sesuatu dengan cepat tapi tentang buat sesuatu dengan konsisten. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.